Kemana lalu ni? Orang pun tak dengar. Aduh. Okay guys, so malam ni saya nak pergi jalan-jalan bawa dia EV. So saya bawa tempat-tempat menarik kat area-area rumah saya lah. Tak ada menarik kan, boleh lah. So daripada video pertama yang dah saya buat ni, so ada ramai yang tanya lah, charger pakai apa? Charger nak kena pergi dekat Formosa ke kan? Pakai charger kereta. Saya ingat tak kan. Oh sejuk malam ni. Sejuk. So saja pakai charger rumah ya, 3 pin. Motor kan, bukan kereta. Oh banyak kereta malam ni. Oh ada orang. Siapa tu? Kereta banyak tak boleh nak santai ya. So bukan charger kat sini bukan charger kat sini. Dia charger kat rumah. So kita pusing ya. Inilah kawasan ni. Agak-agak boleh masuk dalam tak? Bawa motor ni masuk dalam boleh tak? Kepala bapak kau. Pusing. Kemana lalu ni? Orang pun tak dengar. Aduh, tak salah pula saya horn tadi kan. Dia macam silent killer tau, pembunuh dalam senyap lah. Tahu-tahu sampai. Aduh, tu salah. Tak maaf Pakcik So ni dekat Formosa. Saya ingat ambil gambar sikit. Gambar sikit. Gambar kat ni tengah. Tengah. Mana jalan masuk lah. Ingatlah. Tapi kapal terbang ni tak cat lagi lah. Buruk. Itu warna kuning. Kita ambil gambar sekejap. Jangan tak bawa handphone. Ada bawa bumbung dalam ni. So ambil gambar sekejap. Gelap lah. Boleh lah tu. Bintang satu, bawah satu. So motor ni yang saya bakal tukar, ni lah. Bakal tukar dia punya apa nama dia, bar. Dia punya bar. Rasa macam semak pula tempat menyandar ni kan. Itulah, tunggu barang sampai. So, seat ni nampak macam kembung sikit kan. Tu dapat potong sikit. Tu cantik lah. Tapi itulah, nak potong sayang. Macam mana? Nak buat apa? Nak potong sayang. Kalau tak ada jual seat kan. Tapi saya tengok kat Shopee kan, apa ada Lion punya seat. Sama ke? Kalau siapa-siapa tahu boleh komen lah sikit. Sama tak seat Lion dengan seat Yadia? Sama tak? Sebab yang kat Shopee tu saya tengok seat Lion tu dah siap potong lah. Rata kan. Seat ni kan kembung kan. Seat ni tak nampak mengancam. Sekejap. Tadi nak masuk kat sana tadi. Keluar kat sini kan. Cik pasal. Dalam hati. Ni tak tahu dia nak jual apa lah tadi. Sebab tak nampak dia punya logo. Macam basikal dia buat. Tu pasal bateri kan. Tu punya jarak. Motor ni dah sampai saya dekat seminggu. Tak sampai seminggu lah. Baru 5 hari 6 hari macam tu lah.
Oh 5 hari 6 hari. Tak pernah cas lagi lah. Ada sekali cas. Tu pun masa saya nak test charger. Tapi dalam 1 jam tu cas. Sampai sekarang saya tak cas lagi. Dah pergi kerja. Dah pergi kerja dia dalam 3 kali. 5 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 3 kali 30 kilo. 3 kali kerja. Tu saya pergi main badminton dalam 10 kilo, pergi balik 20. Kira lah berapa. Sekarang masih tinggal berapa persen ni? 49%. Ada lagi separuh bateri. Orang rasa jimat tak jimat? Tu pasal charger ni berapa lama boleh pakai, saya tak boleh komen banyak lah. Cuma dalam masa sebulan nanti saya boleh komen berapa jimat ni motor dia boleh pergi. So ada yang PM saya tanya berapa harga naik test 1 bang kan. So dekat sini ramai komen ke. Dalam Semenanjung ni ada beberapa komen yang boleh buat stage 1. So harga dia dari 700 lebih yang saya pasang sampai ke 1000. Harga dia bukan tu lah untuk stage 1. Tapi kalau stage 1 yang tu dapat meter biasa lah. Meter dia biasa. Macam saya ni meter saya dah pakai TFT. So kena tambah lagi 300-400 macam tu. Kelebihan meter ni dah ada range. Lepas tu ada Bluetooth multimedia untuk buka lagu. Function. Cuma yang ni tak ada speaker. Tak boleh dengar. Patut bagi tahu nak speaker sekali kan. So ni ada bukit je. Nanti naik bukit kan. Mana lampu? So bukit kat sini agak tinggi tau. Bukan rendah-rendah bukit. So tak ada masalah lah. Stage 1 tak ada masalah. Dengan jayanya tanpa masalah. Saya jarang bawa motor malam-malam ni. Sudah biasa tau. Gian. Gian. Walaupun dia senyap kan, dia pulas pergi. So dia punya bateri ni, time kita pulas dia akan turun. Ni dia naik balik. Dia macam kereta lah. Bila kita tekan minyak, contoh je ni, kalau kereta dekat meter dah ada tulis dia punya jarak konon 500. Tapi kalau kau bawa slow, dapat 500 tu. Tapi kalau jenis tekan berdiri, memang tak dapat lah 500 tu. Tu dia punya power macam ni 33. Bila berhenti ni, tu dapat power yang sebetulnya. Dia punya bacaannya betul. Apa benda lah cakap. Dia punya lampu ni. Ni lampu atas. Ni lampu bawah. Dia punya lampu memang terang gila. Lampu dia memang terang gila. Ni kalau orang depan tak nampak kan, saya tak tahu lah. Lampu dia memang silau. Dia tanya motor ni sesuai tak untuk bawa Panda ke apa kan, Grab. Bagi saya lah tak sesuai. Motor ni boleh dikatakan untuk motor kedua lah. Tempoh untuk charger tu agak lama, 4 ke 5, 6 jam ke untuk penuh. Tapi kalau itu untuk bateri kosong lah, untuk bateri yang full, yang separuh full, maybe akan cepat. Tak ada lah, sampai tu dalam 2-3 jam rasanya. So tak ada apa-apa. Kita akan sambung next video kalau rajin. Okay, ciao.